Hari ni kami singgah di satu tempat untuk beli stok telur. Tapi rupanya belakang kedai ni ada satu mini farm. Namanya LK Fresh di Jalan Batu Tiga, Temuh, Perak. Mula-mula kami bagi makan itik dan ikan. Makanan dia unik sikit, roasted lava. Anak-anak gelak, ada yang geli tapi tetap berani hulur makanan. Seronok tengok itik berebut dan ikan naik ke permukaan air. System, thank you. Dah, feed dia dah. Dia dah keras. Dia dah ambil. Tengah tu. Dia dah keras kan, bukan ambil. Dah mati dah. Weh, dengar ada semut ni. Ada air dekat kereta wish belakang masuk. Lepas tu kami pergi tengok kambing pula. Ada yang jinak, ada yang buat tak tahu je. Apa-apa je lah kau kambing, makanlah apa yang tersedia tu. Cantik tengok. Apa set dia basuh? Tapi ada tarik kat sini yang kita ni. Bukan tarik. Ui, ada kura-kura yang besar. Paling buat kami excited, ada kura-kura besar juga dekat sini. Keren. Macam tu dah. Yang ini nampak aktif pula daripada yang tadi. Ada lama juga dekat sini tau. Tapi masa kami sampai tu asyik tidur je. Tak jauh dari situ ada juga beberapa ekor iguana di dalam sangkar. Diam je tapi aura dia lain macam. Tapi boleh juga dipegang-pegang. Setakat ni tak adalah ada cubaan untuk menggigit. Mana tidur? Ni tidur. Sebab kat air kacang. Dia tak nak orang pegang. Tidur dia pusing. Kadang-kadang perjalanan yang kita tak rancang tu yang jadi kenangan yang menarik. Terima kasih LK Fresh untuk momen ini.